Semua pihak perlu memberi ruang kepada proses siasatan berhubung isu pemilikan saham melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Persatuan Bekas Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan, isu berkenaan wajar diteliti melalui mekanisme siasatan yang telah ditubuhkan kerajaan tanpa sebarang prejudis. Malaysia berpegang kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Tiada siapa kebal daripada siasatan dan dalam masa sama, tiada siapa boleh dihukum tanpa proses sewajarnya. Kami menyokong penubuhan jawatankuasa khas bagi meneliti isu ini secara bebas dan telus. Adalah wajar untuk memberi ruang dan masa kepada proses tersebut berjalan, menurut kenyataan itu pada Amis. PBP SPRM turut menjelaskan bahawa pemilikan saham oleh pegawai awam bukan kesalahan jenayah Kola Putih, sebaliknya tertakluk kepada peraturan pentadbiran termasuk pengisytiharan aset dan had pemilikan tertentu, berdasarkan garis panduan perkhidmatan awam. Menurut kenyataan itu, pengisytiharan aset dibuat melalui saluran rasmi kepada pihak berautoriti dan bukan untuk tatapan umum. PBP SPRM turut menegaskan kepentingan membezakan antara pelanggaran prosedur pentadbiran dan kesalahan jenayah rasuah, agar tidak timbul salah tafsir dalam kalangan masyarakat.